Hari ini menang, esok harga minyak turun. Itu sebelum pilihan raya. Selepas pilihan raya, pakai otak lah, tak baca ke? So, ada yang tanya saya soalan, boleh tak kita saman ahli-ahli politik yang mana semasa pilihan raya, kempen pilihan raya, dia taburkan pelbagai janji-janji manis. Tetapi janji-janji manis tersebut dicapati selepas pilihan raya, selepas dia dapat jawatan. Masih ingat kata-kata pujangga Tun M? Ya, manifesto bukan kitab suci. Okey, hari ini saya ceritakan sedikit tentang kes yang telah dibawa ke mahkamah. Kes yang, this was a famous case back then. Kes state government of Selangor, another lawan Murtini binti Kasman. Dilakukan tahun 2014, diputuskan pada 5 Mac 2014 di Istana Kehakiman Putrajaya. Jika anda masih ingat tahun 2008, Pakatan Rakyat semasa kempen pilihan raya ada mengeluarkan kenyataan ataupun manifesto yang menyatakan bahawa jika mereka diberi mandat oleh pihak rakyat untuk mentadbir negeri Selangor, mereka akan berikan allowance kepada setiap ibu tunggal di negeri Selangor. So fast forward, PR dah dipilih untuk mentadbir negeri Selangor, tapi masih tak ada allowance kepada ibu tunggal. So more than 4 years later, 4 tahun kemudian, plaintiff-plaintiff ni atau responden-responden dalam kes Mahkamah Rayuan ni telah mendakwa sebagai ibu-ibu tunggal di Selangor. Mereka filekan tindakan, mohon peristiharan daripada mahkamah bahawa mereka berhak untuk dapatkan allowance ibu tunggal atas peristiharan pilihan raya, masa election. Tapi unfortunately, defendant perayu ni, pihak kerajaan negeri Selangor mohon untuk strike out untuk batalkan kes tersebut, dan Mahkamah Rayuan membenarkan. So maksudnya, in simple words, Mahkamah Rayuan memberi keputusan yang berpihak kepada negeri Selangor, dan saya bacakan sedikitlah apa yang keputusan daripada Mahkamah Rayuan tersebut. So Mahkamah Rayuan beri keputusan menyatakan kerajaan tidak patut terikat dengan peristiharan pilihan raya. Dalam bahasa Inggerisnya, a government should not be bound by an election manifesto. A manifesto contains promises by a political party made during the election campaign period prior to an election in order to attract votes. They are not solemn promises or representations made by a government. Jadi peristiharaan mengandungi janji-janji oleh parti politik yang dibuat semasa tempoh kempen pilihan raya sebelum pilihan raya untuk mendapatkan undi. Ia bukan janji-janji serius atau representasi yang dibuat oleh kerajaan. Parti politik dan kerajaan adalah dua entiti undang-undang yang berbeza, dan ia kekal sedemikian walaupun bahawa parti politik yang membuat janji-janji dalam peristiharannya menang pilihan raya dan akhirnya membentuk kerajaan. Kewajipan untuk menghormati janji-janji pilihan raya sebaik-baiknya hanyalah kewajipan moral. Now, sebagai rakyat Malaysia, sebagai pengundi termasuk saya sendirilah, bila kita mengundi pilihan raya, kita hanya mengundi siapa akan duduk di kerusi DUN, kita mengundi siapa akan duduk di kerusi MP, Members of Parliament, ahli parlimen. Tetapi apa yang mereka janjikan semasa kempen pilihan raya tu seolah-olahnya macam iklan sajalah. Seolah-olahnya, ini bukan keputusan mahkamah, ini pandangan peribadi, bukan pandangan profesional saya. Sebab Mahkamah Rayuan pun dah beri keputusan sebegini. Jadi kita sebagai rakyat perlu lebih bijak, Contoh, kalau kita dengar mana-mana janji daripada ahli politik itu, ia hanyalah kata-kata, janji-janji manis yang tidak mempunyai sebarang weight, dengan izin, weight dalam undang-undang lah. There is no weight at all. Dia tak wajib pun untuk patuhi dia punya janji itu. Sebagai contoh, pernah sekali saya pergi mahkamah. This was many years ago lah. Saya nampak ada satu couple ni, dia pergi mahkamah, dia bawa baby, and then dia beritahu kami bahawa dia ada anak, dia kahwin. It was advised by a politician, ahli politik advice dia, beri nasihat pada mereka, kalau you punya isteri bukan warga negara, dapatkan anak, lepas ada anak, you get a court order, dapat kerakyatan Malaysia. That is very irresponsible advice kalau betul apa dia cakap pula. So you sebagai rakyat, memang you ada hak untuk pergi ke pejabat you punya wakil rakyat lah yang berkaitan, you punya adun ke MP ke, you ada hak untuk pergi
jumpa dengan mereka, buat temu janji dengan mereka, voice out what is your problem and minta bantuan daripada dia untuk selesaikan masalah, sebab you pengundi, you berhak untuk mendapat bantuan daripada you punya MP ataupun DUN lah kan, betul. Tetapi apa yang mereka cakap tu you dengar boleh, tapi you jangan percayalah, sebab kalau you pergi mahkamah, you saman pun based on case law ini dan kes-kes terdahulu, macam mana you nak menang kalau you saman dia? You see, dia tak wajib untuk menepati janji, dia tak wajib untuk memenuhi dia punya manifesto. Sebab itu Tun Dr. Mahathir pun pernah cakap manifesto bukan kitab suci kan. So itu saja saya nak kongsikan malam ni. I hope you all can ambil iktibar lah anda dan saya sendiri boleh ambil iktibar. Jadi berhati-hati dengan janji-janji ahli politik. Terima kasih. Assalamualaikum. Why so serious?